Okey, kali ni saya nak kongsikan dengan tuan buah longan lada hitam Okey, tengok kat depan saya ni semua adalah buah longan lada hitam Okey. Yang ini buah dah masak, okey. Yang ini buah muda ni buah muda lagi. Okey, yang ini hampir masak lah. Okey, saya tunjuk dia punya isi macam mana. Walaupun buah ni belum betul-betul ranum lagi. Okey. Tuan-tuan boleh tengok buah dia macam mana. Okey, tengok dekat sikit. Ni Okey ni. Saya potong terus kat sini. Ni Okey, ni buah dia Tengok Buah dia ni memang isi tebal, biji dia halus je. Biji dia kecil. Memang manis ni. Tuan-tuan boleh dapatkan benih dia ni dekat link yang saya share kat bawah ni Kalau tuan-tuan tanam memang tuan-tuan tak rugi. Sebab buah pokok ni dia tak ada musim. Dia akan sentiasa berbuah tanpa musim. Okey, buah dia ni manis, tebal, paling best sekali. Okey.